Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Nombor telefon saya 0199699079. Pada pertemuan kita kali ini, saya nak tunjukkan bagaimana cara nak selesaikan masalah pencarian nombor TIN. Okey, ramai yang tak tahu. Saya pun tak pasti software lain, tapi ada 2-3 software yang saya bekalkan juga. Kita kena carikan nombor TIN secara personal ataupun peribadi dengan pemilik syarikat yang jadi supplier kita, jadi customer kita. Jadi pada pertemuan kita kali ini, saya nak tunjukkan dalam SQL Accounting, kita nak cari nombor TIN untuk syarikat Sdn Bhd. Yang pertama sekali, kita pergi dekat customer, maintain customer, dan paparan dia keluar macam ni. Kita right click sebelah sini, right click, kita ambil TIN lookup. Okey, yang ni kalau kata semua sekali kata kita klik kat sini, sekarang ni nama orang ni kita tak jumpa kalau dia bukan nama syarikat. Okey, saya right click kat sini, kita nak cari syarikat Sdn Bhd dulu. Okey, kita cari find panel, kita tulis sini SDN. SDN dia akan cari ke semua syarikat Sdn Bhd. Okey, kita boleh klik kat sini. Okey, kalau betul yang atas kali ni, kita boleh klik okey, dia akan keluar semua nombor TIN ni. Kita klik yang ni pula, keluar nombor TIN dia. Yang ni terus saja. Kalau ada satu tu, makna kalau macam ni kita kena perhatikan sama ada yang mana yang betul. Tapi saya lihat ke atas ni, Brista ni, yang ni klik okey. Okey, kita klik yang ni. Kalau ada satu macam ni senang, kita klik macam ni. Ni banyak. Okey, building lindungan, yang ni building lindungan electrical, yang ni yang saya rasa yang betul sebab tak ada electrical apa. Okey, kita klik lagi satu. Saya minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan apa yang terlibat dalam syarikat ni. Hanya saya buat contoh untuk memudahkan semua pihak untuk membuat carian nombor TIN. Okey, yang seterusnya kita klik ni, dan seterusnya yang ni, dan seterusnya. Okey, kita kena tengok Fela Sales and Service Sdn Bhd. Tapi yang sebetulnya kat sini kita tulis logo je ataupun lambang dan, tapi dalam yang sebenarnya ada N Service. Okey, kita klik ni. Kecuali kalau anda rasa tak confident, kita nak kena minta nombor BRN number new ni daripada customer kita. Kita klik lagi satu. Okey, ni ada yang Sdn Bhd yang bawah ni, kita klik okey. Okey, kita klik lagi sekali. Yang ni ada satu je, beres. Kita klik yang ni, ni pun ada satu, beres. Yang ni kita klik lagi satu. Okey, yang ni ada masalah. Kyongge Kelantan ni, Kyongge Kelantan ni Kuantan. Maknanya sekarang ni kena cari yang sebaiknya. Kalau kata tak ada tu ni, boleh minta nombor BRN daripada syarikat yang terlibat. Kita klik Kunia Equity. Okey, Kunia Equity ni kita klik okey. Dan seterusnya, selesai tu anda klik save. Okey, dia ada 13 company yang kita dah update daripada 37. Okey. Seterusnya kita klik apa, kalau katakan sekarang ni nama orang, kita klik double klik yang ni, nama orang. Saya tak nak sebut nama dia, nanti sat lagi orang ni terasa pula. Minta maaf sekali lagi cik. Okey, kita klik edit, kita klik text, kita masukkan nombor IC. Contohnya sini kena tukar nombor IC. Sekarang ni kita bubuh nombor IC, contohlah ni. Okey, dia dah keluar macam ni. Kita klik kat kanta ni, dia akan keluar nombor TIN yang daripada penama di atas tu. Contoh sahaja. Jadi
Saya rasa cukup sekadar tu dahulu. Kita klik save. Dan cukup sekadar tu dahulu untuk pertemuan kita kali ini, untuk meneruskan kerja-kerja untuk memudahkan kerja perakaunan dan juga urusan dengan e-invoice LHDN. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dahulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.